Okey, kita dah sampai tapi tak nampak boiling Tak ada pun boiling. Langsung tak ada boiling. Kita buat di sini tengok. Lembu banyak, boiling tak ada pun. Apa, taruh depan sikit. Cara nak casting dia kalau tak tahu lah, kita tengok boiling. Ni aku pakai ni pun bukan umpan dia betul-betul ni, umpan dia kecil lagi. Ada pakai ultralight. Mana boiling? Tak ada pun. Kita macam kena cari-cari sikit lah. Nak try pun boleh lah. Alamak, depan tu lah. Okay, nak cari-cari boiling dia. Derat tak payah kuat sangat. Dia telah menghilangkan dirinya. Try je. Dia selalu orang cari dia punya boiling. Ada boiling, senang sikit. Kat sana aku tak pakai UL, tak ada nak cast lah. Oh, wow. Oh. Wah. Dia makan depan ni. Oh, lucu. Makan papan ni. Boleh lah tu. Sai biasa tu. Nak. Ush, ada lagi tu. Nak turun pi tu tak kot. Bahaya tu. Tak naik lagi kat tangan. Tak naik kat tangan lagi. Abang naik kat tangan jadi lah tak. Oh. Terlepas lah. Kita try lagi. Macam ni lah mengaikan bulan ni. Oh, sini agak meriah.
Okay geng, aku rasa sampai takat ni je kot aku boleh mengeh sebab nak hujan lah. Nampak? Sini aku nak keluar jauh. Takat ni je kot sebab dia tak makan. Miss call lah banyak. Tak apa, nanti ada time aku main lagi. Aku try casting lagi sekali. Mungkin sebab hari ni hujan sama kot, ataupun aku try petang. Kalau ada petang, ada video baru untuk petang ni. Kalau tak ada, esok kot. Sebab lah ni musim ayak tak apa cantik sikit nak mengalut. Sebab ayak mati kan, aku tak boleh punya badan. Tapi tak apa, nanti aku try casting. Kalau ada, aku shoot apa. Okay.